mah? Kau ambil PR anak ah. Ambil PR anak, bagus awak nak buat. Tapi kini awak nak sekolah, anak sekolah tu. Itu tugasnya awak orang ngerajuan tau. Iyo, kini itu tugasnya awak nak sekolah. Atau anak lu mah? Masak lah, amak keraja. Lah, lancak lah ya. Awak nak ambil tugas sekolah tu anak nak lembal belakang. Itulah Jone ya. Lah, ya lancak lah ya. Oh, ni kamu aku. Kamu tak banyak kan? Oh iya ah. Kamu jual mah. Ah, gila cik minta ngara. Lama saya kayak gini bagi cak ngambil jual tu minta lu biarlah PR tu dong. Ngarang mah minta ini bilang. Yo. Bukan dia ya. Ya. Ah, gila cik isi tanah. Dari mana emang ada dengan ni? Itu wah imat sama lah minta aja lah mau hutang kamu jual ke aku kau untuk akan disambah betul ya. Iya, kau apa enggak ada? Uang BPR anak. BPR lah. Iya. Tu anak tu mah. Anak cibinya awak lah. Lalu kok amak-amak nak sekolah sini gua. Lagi ni dong ni. Nan kerja awak juga jangan anak kerja anak awak ngerajuan. Awak terbalik ini. Ha, iyalah parah lah. Ayolah BPR tu. Minta dia boleh enggak minta awak. Minta lah cik ni. Minta dah. Balik lah. Enggak, kurang. A few moments later. Boleh 5,000. Boleh 8,000. Dia dah mutar mak. Kita sanggup mak. Kasih mak. Mari kau long. Tadi ni. Sanggup mak. Tak latawan. Kamu tokak tengah apa buat. Lataan di siku balik. Macam mana tangaran nak telinga tu? Ditunggu. Lataan ni tangaran. Kuah. Ada kau tu kembali balik. Dia buat entah sama dia. Pas lah hongguk kau kuat rancak lah mana hongguk. You kan masih banyak. Iya, kau tu kan dijual. Kalau sudah hongguk dah mak. Banjal. Tadi ya amak dari luar tadi ya. Saya pulang dari barat. Nampak dia ambil orang pergi baraja. Mak aja bak seorang-seorang di rumah. Kau balik kau suruh mus baraja loh. You kalau mau suruh mak tu tambah bodoh lah. Mana lo kata mau bodoh lo kau dah. Mak ada yang pandai. Kau yang kau sapelian saya ambil sudah baraja. Ambil Pak Inur belakang tu ke petang ku mah. Allah dah pandai bah ayo lai. You kalau salah aku tambah yang salah. Tapi kalau you kadang hati mak you bagian tu ke mak Mana kau jual tu juga ni? ambil dalam lah. Ambil lah. A few moments later. Mak. Banyak. Wah, ni pandai lah mak. Kerja dalam lupa. Mana? Apa? Kau kan siang baru kau kemana? Sampai aku sampai habis kok. Yo. Nguku Ayo nak bekerja nak. Pergi untuk kambing ya. Kau salah mak deh lah. Pindah batu kau kemana? Kau tambah tukar tengok. You bukan nak kerja nanti mak. Oh. Kau dalam lah. Kita kambing nak ada. Yo. Sampai. Lu kembali remutan gue. 5,000. Itu 18,5. Wah. Itu lah barang orang. The next day later. Nyo 8 balik ditambah 6. 8 balik tambah 6. 5 8 balik ciek 2. Pambalik sama 6 ciek 2 3 sampai 5 6 tiga dia 20 21 22 23 sampai Mengapa nih? ngambil PR Ranger lah tugas sekolah. Apa kau pakai batu dulu guys? Ini tambahan. Ini tadi 8 balik tambah 6 jari sakonya. 5 20 nya. Apa tambah batu? Ya, tu tambah tak tolong waktu ku habis cukup ya kau. Nak sampai ya di rumah. Anjar PR sih ada kerajuan. Tu PR Ranger betul sial oleh seorang tu nak pulang sekolah lah mak. Ah, main aja tuh. Tu tengah sawah tapi gini kan anak mak emang buat PR anak kerajaan maknya nggak sawah gini mak. Kita balik lah. Iya. Nah, kalau nak salah Anjar tuh lah kena sekor ya. Kena sekor balu wah. Tak boleh sekolah dulu lah. Bagus tak boleh ke sekolah? Inyo nak yo bayar si uang sekolah ya. Boleh kan mak. Tidak bayi balu yang tadi kamu lagi gitu kayaknya batang kau 300,000 bayi uang bulanan emang ha. Tanyo lah Anjar tuh kau tak tentu. Masuk. Lagi coba ini ndak tu Tanyo lo.
Nyo nak bayi orang sekolah do anak itu. Lah yo. Bertanya nya cik doa. Diam jauh mah. Tu aku nih pas tu cari tu tadi kuah. Bayi wang lah ada 3 bulan dah kecil mar tadi tu wah. Masih bitin sama gua tangan kemana ni bayarnya? Kita pakau mesti. Kalau awalnya lari dia pula. Bisa di dah cik doa. Mana aku lu. A few moments later. Banjar. Ama. Kau yang sebenarnya malah lari parangnya kau Laila. Enggak, Mak. Aduh, kau tugas sana kau geng kambo. Hah? Nak Mak minta. Kau minta kau ke sekolah guru kau. Jangan nak bayi orang sekolah. Dah 3 bulan lagi cik, ambo lagi mesti kau tanggung kau bayar. Nah, do lain berbayi. Kau kemarin aku dah naik kau kuliah. Iya, Mak masan kau. Kalau dah naik kau kau bayar bersihan. Iya, Mak. Asal sama aku saya cuma ngadu-ngadu mana bang itu sih. Ampun, Mak.